Okey, sekarang kita nak dipanggil setup sales pipeline. Okey, so sepatutnya kalau kita masuk akaun klien ni, kita dah ada template yang ready lah. Kalau tak, contact dengan pihak admin lah. So, sepatutnya akan ada dua dipanggil pipeline. So, pipeline ni apa? Untuk kefahaman kita adalah proses pengurusan lead ataupun prospek. Jadi kat sini kita ada proses unprocess, proses lead KIV, not respond, respond hanging dan quotation, set appointment. Semua ni adalah dipanggil kategori-kategori leads dan prospek yang kita dah proses lah. Okay, akan tetapi tengok juga apa request daripada pihak klien. Ada klien dia tak nak guna perkataan unprocess, dia nak panggil new lead. Ada klien dia tak nak panggil perkataan no respond, dia panggil tak respond. Jadi kita kena make sure penamaan tu berapa level yang ada tu mengikut klien lah kalau dia ada minta. Kalau tak, dan kita pakai term template yang kita dah buat. Okay, so make sure benda ni ada. Okay, check juga ini adalah leads untuk landing page. Kita nak juga leads untuk WhatsApp pun kena ada juga. Okay, tu adalah setup pertama. Setup kedua, pastikan ini selalunya berlaku. Apabila kita gunakan pipeline ni, kita boleh sebenarnya ada satu fungsi iaitu kita nak buat dia high potential. Okay, contoh nanti akan nampak apa yang saya maksudkan. Okay, so contoh macam tadi ni, kita nak menggunakan tagging. Kalau kata saya select high potential tadi tu, saya nak keluar tagging color merah yang menunjukkan betul-betul klien ni high potential. Okay, jadi sistem tagging ni memang patutnya kena ada lah. Okay, cuma kalau tengok kat sini, dia tidak ada tagging. So, apa yang kita kena buat, make sure benda ni. Pergi dekat sini, okay, dan kita pergi pada bahagian detail. So, klik pada smart tag. Ni smart tag ni. So, apply. Pergi apply to all. Tengok, dia dah keluar high potential ni. Okay, dan ni memang kita dah set up. Dan macam mana high potential ni keluar? Sebab mereka pilih high potential, yes or no. So, kalau dia no, dia sepatutnya tagging tu dah tak ada lah. So, tu adalah dipanggil perkara kedua bila set up pipeline. Okay, perkara yang ketiga, tak cukup dengan tu. Okay, make sure kita pergi kepada automation. Okay, dan bila kita pergi pada automation ni, dia akan ada dua yang kena tengok. Lead landing page to pipeline rotator, lead WhatsApp to pipeline rotator. So, maksudnya apa? Okay, macam mana kita nak pastikan orang yang contact kita dalam bisnes ni pergi ke pipeline. Inilah dua automation ni punya kerja. Satu lagi adalah landing page. Okay, jadi objektif automation ni adalah apa-apa orang yang contact melalui landing page ataupun WhatsApp akan masuk ke dalam pipeline. Okay, sekarang kita nak pergi pada dipanggil WhatsApp dulu. Okay, so WhatsApp ni make sure tanya dengan pihak klien. Nak pakai phrase apa? Nak design ID? Maksudnya phrase ni apa? Kalau kita tahu contohnya kita guna WhatsApp, kalau kita buat iklan Facebook Ads, selalunya akan ada ayat yang akan dihantar kan. So ayat tu apa? Sebab ayat ni penting untuk trigger automation ni. Supaya automation ni, okay, bila mana contohnya dia reply channel SMS, ingat saya cakap SMS ni bukan SMS, merujuk pada WhatsApp. Okay, kita akan create opportunity tu di dalam pipeline unprocessed, pipeline leads WhatsApp. So make sure benda ni di set up lah. So the idea dia lah, apabila benda ni dibuat secara automatically, orang message perkataan keyword nak design ID macam case tadi, dia pakai keyword nak design ID, dia automatically akan masuk ke dalam leads WhatsApp. Okay, tapi tak cukup dengan tu, kita kena tengok juga landing page ke pipeline. Okay, cuma landing page ni sedikit berbeza sebab okay, kita letak je lah tag LP ni landing page lah. Kita kena decide siapa username team sale yang ada. Apa tujuan kita buat benda ni? Ni adalah satu fungsi yang dipanggil lead rotator. Maksudnya
Bila orang bila orang submit form ni sebab untuk set up submit form, secara automatically lead-lead ni akan dibahagi secara sama rata kepada semua team sale. Ni fungsi yang dipanggil rotator. Okay. Dan tetap kita nak dia create opportunity. Maksudnya pergi leads landing page, pipeline, unprocess. Jadi benda ni akan menjadikan dia auto lah masuk ke dalam pipeline ni lah. So tu basically apa yang saya nak share, bagaimana nak set up pipeline.